guys, welcome back to my YouTube channel. It's Haisman, sini selalu hidup korang sentiasa bahagia. So hari ni kita nak buat apa lagi? Mestilah makan-makan lagi. Apa yang kita makan hari ini? So kat sini kita ada pau. Okay. Sini kita ada pau. Lemak terguling pula. Sini kita ada pau. Sardin dan coklat. Lepas tu kat sini kita ada sushi. Tak tahulah apa nama dia. Yang isau ni je. Ni adalah salmon. Itu je lah isau. Lepas tu yang ketiga kita ada ayam gunting guys. So ni kita beli dekat ayam gunting MITC. Nampak kan? Yang nampak. So is beli yang ayam gunting special punya. So ayam gunting special ada RM13 harga dia. So kat sini dia boleh dapat free satu sos. So is gila Korean. Okay. So jomlah kita makan. Kita nak makan mana dulu? Kita makan pau dulu lah. Sebab pau dia macam kalau sejuk tak sedap. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah firman razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, katilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhi kami dari azab neraka. Amin. So kita nak makan yang mana dulu? Kita makan coklat dulu lah. Baru sardin ya. Ni is beli kat kampung East dia. Tempat East there. So bagi East dia punya sedap lah. Pakcik ni punya sedap. Tempat lain punya dia macam kurang sikit lah. Okay, ni coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia suka sebab coklat dia is memang akan beli sardin dengan coklat. Coklat dia banyak. So bismillahirrahmanirrahim. Pakcik ni punya sedap guys. Bagi is memang pakcik ni punya sedap lah. Tapi tak tahu lah kalau ada tempat lain yang sedap. Tapi bagi is pakcik ni punya memang sedap lah. Tiada tandingan. Iba. Boleh ke? Tidak. So, biarlah kita makan ya. Bismillah. Comel tak is buat? Comel kan? Untuk kawan is. Kalau nak beli pun boleh. Haha, tiba kan. Promote. Tapi pau pakcik ni sedap. Azan. Habis guys. Sudah habis, kita makan sardin pula. Is memang akan selalu beli sardin dan coklat sahaja. Sebab Is suka makan yang tu je. Boleh yang lain boleh makan, cuma tak minat. Dan ni yang Is minat je. Okay. Kita letak kecil dulu. Sebab dia terbang-terbang. So, sardin.
Tengok pakcik punya sardin. Banyak guys. Is memang suka beli kat pakcik ni. Satu ni RM2. Bismillah. Is memang selalu beli kat pakcik ni. Pakcik ni dulu daripada RM1 berapa sen, naik RM1 berapa sen. Lepas tu kena naik RM2 sebab harga barang kan sekarang naik. Pakcik tu masa naik. Memang sedap lah. Pakcik ni punya, dia punya pau ni lembut tau. Memang sardin. Ada orang sambal, memang sambal sardin. Tapi mau rasa sambal je kan. Ni memang ada sambal sardin. Memang sedap lah. Memang banyak pakcik ni punya. Lepas tu Is beli. Lepas tu memang lembut lah. Memang sedap lah. Pakcik ni punya, kan selalu kalau orang lain sampai tengah-tengah je kan. Pakcik ni tak. Pakcik ni dah hampir nak sampai hujung tau. Kalau sampai hujung nanti buka pula isi dia kan. Pakcik ni punya memang dah nak sampai hujung lah. Memang baloi lah kalau beli. Pakcik ni punya memang sedap. Sedap guys. Pakcik ni punya memang sambal sardin tau. Dia bukan sambal. Sambal sardin sikit. Sambal sardin yang banyak. Sedap guys. So kita makan sushi pula. Ada 4 jenis. Is tak tahu apa benda macam ni. Is tahu salmon je dengan tobiko kot dengan sotong. Tak tahulah. Is tak tahu apa nama dia. So Is memang tahu makan je. Runteng mana? Runteng kecil Is. Alamak, penyek pula. Ni sushi. So kita nak makan yang mana dulu? Makan salmon dulu lah. Okay. Salmon ya. Bismillahirrahmanirrahim. So orang tanya salmon ni rasa apa? Kasi kental je. Ini Is tahu rumpai kot. Ni rumpai sama telur sikit. Okay. Bismillah. Rumpai ni dah rasa macam masam-masam sikit lah.
Ni sotong octopus. Okay. So last sekali telur. Tobiko kot nama dia. This pun tak tahu. Okay. Bismillah. Tobiko Tobiko ni apa yang luar dia, kulit luar tu, kulit tahu ke apa dah kering guys. Dia tak suka yang kering sangat, macam kering sangat. So guys, yang terakhir ayam gunting guys. Ayam gunting MITC guys. Mantap, cantik guys. Panas-panas lagi ya. Alah, tutup pula. Okay. Tunjuk kat korang cantik guys presentation dia. Okay, tengok. Cantik kan presentation dia. So ni ada sos cheese dengan sos Korea. Okay, balik. Haha. So, jomlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia tebal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing! Tak sia-sia is beli guys. Sedap guys. Bagi is RM13. Okay. Berbaloi. Sos dia pun sedap. Ayam dia pun sedap. Garing-garing ciwi macam tu. So kalau korang nak dapat ayam ni, boleh pergi dekat MITC. MITC apa? Depan Maidin tu. Kan tempat ada orang jual-jual macam kedai kecil-kecil, stall kecil-kecil tu. Kat situ. Dia kat depan apa tu nama? Memang sedap lah guys. Berbaloi is beli RM13. Makan panas-panas lagi sedap. Memang sedap guys. Okay guys, nak habis kan. Ni pun dah berapa masa dah. So guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Boleh follow IG Ish. Sini. Mana dah nanti Ish letak. Jumpa di next episode. Jumpa di lain hari. Bersama dengan apa? Saya pun tak tahu. Nanti saya bawakanlah. Ya.
jumpa di next episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye.